Okey, sekarang anak-anak kita akan buat latihan. Semua orang cari buku bahasa Melayu warna pink dan buka muka surat 45. Okey. Dia kata kat sini, lengkapkan suku kata mengikut contoh yang diberi. Ma, tempat kosong. Mana. Jadi, awak kena tengok suku kata apa yang hilang. Okay. Ma, tempat kosong. Mama. Hu, tempat kosong. Huda. Awak kena tulis semula suku kata yang hilang. Kemudian kita tengok dekat kotak yang berwarna kelabu. Ma, hu, da. Jadi, awak kena tengok dekat kotak warna pink. Suku kata apa yang hilang? Ma, tempat kosong. Hu, tempat kosong. Da. Okey kawan-kawan? Kemudian kita pergi muka surat 46. Dia kata, sebut perkataan dan warnakan perkataan yang sama. Okey, jom kita baca. Dalam. Malam. Salam. Dalam. Mana perkataan yang sama? Jadi awak kena warnakan perkataan yang sama. Laci. Leci. Laci. Caci. Ada. Adu. Uda. Dadu. Madu. Dadu. Sudu. Awak kena cari perkataan yang sama dan warnakan. Kemudian kita pergi yang kat bawah. Surih dan salin semula perkataan. Awak kena ikut titik-titik ini. Kemudian awak tulis semula dekat dua kotak yang di bawah. Dalam. Tu tulis. Laci. Kemudian tulis di bawah. Ada. Tulis di bawah. Dadu, tulis di bawah. Anak-anak, ingat tak cikgu ajar tulis dalam garisan? Ada rumah, atas dan bawah. Perhatikan huruf-huruf yang ada tiang dalam rumah, ataupun huruf tu ada kaki ataupun ekor. Ingat, tulis cantik-cantik. Seterusnya, kita akan pergi ke muka surat 47. Dia kata, pangkah suku kata yang tidak sama, kemudian surih menggunakan pensel warna suku kata yang sama. Okey, jom kita baca. Pi, pa, pi. Mana yang tak sama? Pa tak sama. Okey, kita pangkah. Yang sama ni kita nak kena buat apa kawan-kawan? Ambil pensel warna, kemudian kita surih. Surih dia. Okey kawan-kawan? Kemudian kita pergi ke muka surat 48. Padankan susunan suku kata yang sama. Okey, awak kena baca dulu. Pi, pu, pa. Tengok dulu yang mana yang pertama ni bunyi yang sama. Pi, pu, pa. Atau pu, pa, pi. Mana yang sama? Kita padankan. Awak kena buat sampai bawah ini. Okey? Kemudian kita pergi ke muka surat 49. Dia kata, tandakan betul bunyi pangkal yang sama dan tandakan pangkal bunyi pangkal yang berbeza. Kemudian, tulis suku kata awal yang mewakili gambar. Okey, ini gambar apa kawan-kawan? Padi. Yang ini, pulau. Padi, suku kata awalan yang pertama adalah pa. Jadi, awak kena tulis pa. Pulau. Apakah suku kata awalan pulau? Pu. Okey, pandai. Kita tulis. Pa, pu. Sama tak kawan-kawan? Tak sama. Jadi kita kena
bangka. Kita tengok pula sebelah sini. Ini gambar pipi. Yang ini pisau. Suku kata awalan pipi adalah pi. Okey. Suku kata awalan pisau pi juga. Jadi kita tulis pi. Pi. Sama tak? Sama. Jadi kita kena tandakan betul. Okay, awak kena buat sampai semua ni habis. Kemudian kita pergi ke muka surat 50. Bulatkan suku kata awal yang mewakili gambar. Ini gambar apa? Padi. Apakah suku kata awalan padi? Pu atau pa? Jawapannya pa. Jadi awak kena bulatkan. Ini gambar apa? Pipi. Ini gambar apa? Pulau. Ini apa? Pisang. Yang ini kori. Yang ini Quran. Seterusnya, muka surat yang terakhir, muka surat 51. Dia kata, warnakan gambar berdasarkan suku kata awal yang diberi. Okey, ini dia tulis apa? Ra. Tengok, ini gambar apa? Pipi, paku, raga. Mana yang betul kawan-kawan? Raga. Jadi kita kena warnakan raga. Kita tengok kat sebelah. Riba, lidah, nila. Rumah, nuri, duri. Rusa, padi, pisang. Pisau, riba, pulau. Rusa, pisau, pulau. Mana jawapan yang betul? Awak kena warnakan. Itu sahaja untuk hari ini. Nanti dah siap kerja sekolah, tunjuk dekat cikgu, okey? Bye kawan-kawan. Assalamualaikum.